Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk kita buka steering Honda City TMO tahun 2010. Okey, jadi first untuk steering ni, dia dekat bawah ni, kalau sahabat-sahabat perasan, dia ada satu lekuk macam ni. Jadi kita buka. Sekejap saya nak kena tengok sekejap. Saya tak nampak. Okey, kita buka je. Kita buka pakai tangan pun boleh. Lepas tu dalam ni dia ada dua kabel. Satu kabel warna kuning, satu kabel warna hitam. Yang warna hitam ni adalah horn, yang bahagian kuning ni adalah airbag. Jadi dua-dua ni kita buka dulu siap-siap. Okey, kita buka dulu yang ni. Okey. Jadi kita akan betulkan steering dulu. Lepas tu kita matikan enjin. Okey. Lepas tu kita tarik sahaja kabel airbag ni, dia ada dua bawah ni. Okey, satu yang ni horn dan satu lagi airbag yang warna kuning. Okey, untuk Honda kebanyakannya dia pakai macam ni. Jadi yang ni kita tarik sahaja. Okey, dia akan tercabut macam ni. Ini adalah untuk airbag. Satu lagi untuk horn. Okey, untuk horn sama juga, kita tekan dan kita tarik. Okey, dia akan jadi macam tu. Jadi sekarang ni kabel horn dah tercabut. Kalau kita tekan pun dia tak akan bunyi lagi. Lepas tu macam biasa untuk nak buka kiri dan kanan, kita menggunakan T30. Okey, kita buka sebelah kiri dan sebelah kanan dia. Okey, skru dia tercabut. Skru dia jenis kita boleh cabut ya. Selepas tu sebelah kiri pun ada satu lagi di tempat yang biasalah. Okey, di tempat standard. Bila kita dah buka dua-dua skru tu, kita dah boleh tarik dah. Okey. Sekejap saya boleh cabut terus skru ni. Okey, kita cabut terus skru ni. Jadi skru akan ada 2 biji dan kita tarik airbag ni perlahan-perlahan, tapi kita boleh terus cabut sahaja. Okey, sebab soket tadi kita dah buka. Nampak soket ni kita dah buka, jadi tinggal macam ni sahaja. Okey, seterusnya untuk buka soket tengah ni, dia menggunakan bolt saiz 14. Okey, untuk Honda City, Honda Civic FD sama je, Honda Stream. Okey, steering dia cara nak buka pun sama sahaja. Jadi kita buka menggunakan bolt saiz 14 dan kita buka. Dia tak pakai nut, dia pakai bolt macam ni. Okey. Lepas tu macam biasa kita akan tandakan dulu menggunakan marker. Jadi pastikan masa kita nak pasang nanti, kita akan pasang di tempat yang sama supaya steering tak sengit. Lepas tu bahagian bawah ni dia ada satu soket